Dulu saya tak pernah fikir sangat pasal nilai duit kertas. Apa yang saya tahu bila dapat gaji, kita belanja. Kalau ada baki lebih, simpan lebih. Kalau tinggal sikit, simpanan pun sikit. Semuanya nampak normal. Sampailah saya mula simpan emas. Masa ni baru saya sedar satu perkara penting. Sebenarnya nilai duit kertas yang kita selalu pegang dalam dompet tu bukan datang daripada kertas tu sendiri. Kertas tu sendiri tak ada nilai sebenarnya. Sekeping kertas yang dicetak jadi RM100. Kos atau nilainya mungkin cuma beberapa sen je. Tapi kita terima sebagai RM100 sebab kerajaan letakkan nilai ke atasnya. Dengan kata lain, ia sah diperlakukan sebagai RM100 atas jaminan kerajaan. Bukan sebab kertas itu sendiri yang bernilai. Maknanya, nilai duit kertas kita sebenarnya bergantung kepada kekuatan ekonomi dan kestabilan politik sesebuah negara. Sebab tu Robert T. Kiyosaki pernah kata, savers are losers. Maksudnya bukan salah menyimpan, tapi kalau kita hanya kumpul duit kertas semata-mata, nilainya boleh terhakis dari masa ke semasa. Sebab tu ramai orang mula alihkan sebahagian simpanan mereka kepada aset fizikal macam tanah, rumah, emas, silver supaya sebahagian kekayaan itu benar-benar berada dalam pegangan kita sendiri.